Ni 2004 ni Hilux 2004 cc ni Hilux. Baru 6 speed macam ni. So tahu apa mau jadi lah. Sampai jalan ke bok. Stay tune. Tengok video. Jangan kat situ. Ini jangan belajar banyak Ini bukan proper punya towing Sebab banyak dekat color. Lepas tu 6 speed Hilux so tak boleh jalan. Kita tahu macam ni lah. Saya patut sikit. Lepas tu member jangan sampai gearbox sudah rosak baru cari saya lah. Banyak susah lah. Tengok towing macam ni. Saya letak end, kasih towing balik. Ini naik bukit, kereta tak boleh jalan. Apa boleh buat? Macam ni tu lah. Tapi ini jangan belajar banyak Ini bukan proper way Lepas tu korang hari-hari cakap gearbox sikit sentak, tak faham boleh jalan. Sampai macam ni. Lepas tu customer lagi mau pergi meeting. Nasib baiklah jumpa color rosak dekat depan. So ini gearbox memang selalu kena input sub lah. Input sub selalu patah lah saya ingat. Lepas tu ini kereta, kalau member yang nak tengok tolong love and share banyak sikit. Lepas tu ini selalu kena input sub. Lepas tu ini kereta jangan remap nanti saya cakap apa